sama juga jihad fisabilillah. Tapi jihad dalam pekerjaan, dia kita tengok macam mana sahabat Nabi bekerja. Kita kerja juga, tapi macam kadang kita solat, kita lewat-lewat. Kita kerja, jarang zikir. Kita kerja pula kadang-kadang lalai kan. Sahabat Nabi kan, yang sedang berniaga di pasar, Allah puji dia orang, padahal dia orang berniaga. Allah sebut mereka sebagai rijal, lelaki sejati. Rijalul la tulihihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki sejati yang bekerja di pasar, berniaga, mereka tak pernah dilalaikan dengan perniagaan mereka untuk rugi mereka daripada ingat pada Allah SWT. Bekerja pun hati ingat pada Allah, dan tak pernah leka daripada mendirikan salah dan menunaikan zakat. Kalau macam tu tahap kerja kita, insyaAllah fisabilillah. Kalau kerja kita berkata lalai, bermakna kita kena usaha lagi atas iman kita, usaha atas amal kita. Sahabat Nabi sedang buat rumah batu. Sahabat Nabi ni macam kita juga, bekerja, ada petani, ada bos, ada kuli, ada buat kerja tukar rumah. So seorang sahabat Nabi ni sedang dia siapkan rumah dia, tinggal satu lubang lagi untuk dia masukkan seketul batu yang terakhir. Kalau masuk batu tu, siap rumah dia. Tiba-tiba dia dengar laungan azan. Baru dia masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tinggalkan batu tu, dia lepaskan, dia berlari ke arah masjid. Jadi ada orang nampak dia yang keadaan dia tu memang dah nak siap dah rumah tu. Jadi dia panggil dia, wahai sahabatku, kenapa kau nampak tergesa-gesa ni? Sedangkan kalau kau siapkan rumah engkau tu, kau takkan terlewat pun, bahkan sempat lagi solat berjemaah. Kata dia, wahai sahabatku, di saat aku sedang mendengar laungan azan, aku masih lagi memegang batu untuk siapkan rumah aku. Aku dengar laungan Bilal menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku takut kalau aku masih lagi leka dengan rumah tersebut, aku telah menjadikan batu itu dan rumah itu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cepat-cepat lepaskan sebab takut hati dia tersalah membesarkan makhluk melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan pekerja, peniaga di zaman Nabi SAW. Kita macam mana? Kalau kita rasa kita masih lagi lemah, kita masih lagi dalam keadaan jahil, banyak dosa, kita perlu lapangkan masa kita di jalan Allah Ta'ala dalam suasana iman, suasana amal, suasana ilmu. Kita rela 3 hari nanti, kat sana kita akan sentiasa dalam keadaan kita menjaga solat berjemaah 5 waktu. Ada majlis bayan, penerangan tentang ilman dan amal, tentang hari akhirat, tentang kebesaran Allah SWT. Adanya ta'lim, bacaan hadis Nabi, tentang kisah para sahabat, ada khidmat, ada macam-macam amalan yang akan boleh meningkatkan iman kita. Jadi 3 hari ni sekadar untuk sebagai latihan ataupun khusus untuk upgrade kita punya tahap iman kita. 16 hingga 11 bulan 7 adalah di Kota Kemuning Shah Alam. Kat sana ada tuan guru kita Datuk Maulana Helmi, ada Maulana Husnul, ada ramai lagi ulama-ulama yang hebat, dan termasuklah artis hijrah Abang Ali Ekspedisi, Ijam Medicine, Andy Vlog Kopi, dan ramai lagi. Kita sama-sama insyaAllah terbaik. La ilaha illallah.